Dengar baik-baik orang penarik. Apabila mati seseorang manusia, kalau dia ada meninggalkan harta, harta itu dipanggil tarikah. Bahasa Terengganu trekoh. Maknanya harta peninggalan si mati. Faham? Bila dia mati, harta dia menjadi milik Allah, tidak jadi milik waris. Dengar baik-baik. Ramai orang salah faham. Bila ayah dia mati, dia kata jadi milik dia. Salah. Bila ayah kita mati, meninggalkan 100,000 harta, milik Allah. Nak jadi milik kita, kena lalu 2 jalan dulu. Nombor 1, kena bayar hutang agama. Ayah pergi Mekah tak pergi? Pergi haji tak pergi? Pergi dah, tapi hak haji kedai cik mak. Atas papang. Hak dini tak pergi lagi. Wajib cabut RM5,000 pitih ayah untuk badal haji. Ayah ada pidiah puasa RM1,000 nak bayar beli beras, wajib cabut dulu RM1,000. Ayah ada nazar nak sembelih lembu 3,000 sekor, nak pergi ke masjid penarik, wajib cabut pula RM3,000. Faham? Sesar tak tu, wajib pula bayar hutang manusia. Ada hutang kedai wucik RM1,500, ayah tak bayar lagi, cabut pitih ayah RM1,500. Kedai pula bandar kata ayah ada beli PlayStation hari tu tak bayar. Faham? Nak ambil yoyo Pak Utik. Faham? RM2,500 cabut pula. Baki baru paraid. Faham tak ke? Jadi selepas mati meninggalkan harta. Ni harta. Okey. Ayah mati tinggal harta, bayar hutang agama lu. Faham tak ke? Baki hutang manusia. Baki paraid. Faham? Baru bagi. Kita dak mati bagi lalu. Dah hutang bayar lagi. Tak bayar, tak sah bagi. Faham? Siapa suruh tak pergi dengar? Nampak? Orang bagi pitih pergi. Asal nak pergi dengar, sakit tu lah, sakit lutut lah, sakit perut lah, tubik tahi yang macam-macam peseng. Orang kata maklum orang buat kuliah maghrib, maklum tak pergi, kuliah duha tak pergi, kuliah subuh maklum tak pergi, panggil tok guru tu tak pergi juga, panggil ustaz maklum tak pergi. Kita nak pergi sangat pak-pak gitu, tapi tak boleh duduk lama, jadi tubik tahi. Datang masa pergi surga tubik tahi. Faham? Tapi kalau bagi pitih sulung binti Deraman RM600. Okey, ni maklum. Bergetik maklum faham pitih. Nah, ada benda nak jadi ni. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Duduk sibuk cari ke pitih, dah masuk dalam lubang kubur. Tanah maklum macam tanah tiku mapuh lenyek lori. Tuftanul mu'minun fi kuburihim sab'al layal. 7 malam akan difitnahkan orang beriman di dalam kubur mereka nanti. Faham? Duk layang ke tengok drama daripada anak dara sampai jadi tok orang. Tengok drama. Drama tipu. Baru hero nak kena cekek dia tu kopek, bersambung malam esok pula. Baru puang nak kena tikang, bersambung minggu depan. Kita minggu depan pula. Orang duk ngajar awas saja. Dia tu macam ke batok mereka tak payah pergi. Faham? Gerak. Jahil tak tahu benda. Nah, lepas tu semayang tak betul, wuduk tak betul, mandi tak betul, taharah tak betul. Bila tak puang dah ni, tak pergi saja jenis awet-awet. Tahu tak? Dan nak kira haid pun ni. Masa suci antara haid sekurang-kurang haid, walik haid, hukum nipah, hukum istihadah, 8 air tubik daripada farak perempuan. Ada keluar air kecing, ada keluar air wadi, ada keluar air mazi, ada keluar air mani, ada keluar air haid, ada keluar istihadah, ada keluar nipah, ada keluar putihang, ada keluar maknanya basahang. 8 perkara keluar kot kemaluanmu. Mu kena ngaji. Nah. Tak ngaji ni budak puang, pada duduk tengok TikTok tu. Duduk joget lah tu. Macam lawang lah.